Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Kembali semula kita di Assalamualaikum. Masih lagi dalam sambutan Bulan Wakaf Kebangsaan 2026. Subhanallah dan para penonton sekalian. Kalau tadi kita telah mendengar ucapan perasmian daripada Yang Berhormat Menteri Senator Dr. Zulkifli Hasan, kali ini kita nak duduk sembang santai berkenaan dengan wakaf itu sendiri. Kita nak mengetahui aspirasi beliau sendiri berkenaan dengan untuk Bulan Wakaf Kebangsaan 2026 sendiri. Jadi saya sekali lagi mempersilakan Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hasan. Assalamualaikum ya Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naufal. Apa khabar? Ya, sama-sama Tuan Yang Berhormat. Insya-Allah hari ini alhamdulillah saya baik-baik. Ramadan yang pertama masih kuat lagi insya-Allah. Alhamdulillah bersemangat. YB Menteri macam mana? Saya sentiasa confident. Alhamdulillah, subhanallah. Dan pastinya bila kita berkenaan dengan bulan wakaf, subhanallah, ini adalah kalau perancarannya sejak daripada 1 Ramadan 13 April 2021. Itu subhanallah. Dan ini adalah alhamdulillah kita dah masuk untuk yang tahun kelima saya kira. Tahun kelima. Subhanallah. Dan mungkin kita katakan pastinya kita ada peningkatan ataupun kita ada kelainan dan keunikan. Kalau untuk tahun ini Yang Berhormat Menteri, bagaimana agaknya usaha dan agenda YB sendiri untuk memperkasakan lagi wakaf di Malaysia? Mungkin ada keunikan ataupun kelainan mungkin daripada Yang Berhormat Menteri agendanya. Terima kasih Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang penonton yang rahmat Allah sekalian, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Hari ini hari pertama kita. Kita perlu istiqamah sehingga ke akhirnya. InsyaAllah. InsyaAllah. Berbicara tentang wakaf ni dia memerlukan masa sampai malam. Ya. Kerana terlalu banyak yang ingin saya kongsikan pada hari ini. Sebagai mukadimahnya, kita patut berbangga kerana negara kita, walaupun saiz wakaf itu masih boleh diperkasakan, tetapi kita telah menang banyak anugerah dari segi aspek daya cipta dan inovasi. Yayasan Wakaf Malaysia menang pelbagai anugerah di peringkat antarabangsa dari sudut inovasi daya cipta wakaf yang bukan lagi bersifat tradisional tetapi menggabung jalinkan dengan instrumen-instrumen terkini yang bersifat canggih dan keperluan apa yang diperlukan dalam waktu ini. Tetapi apa yang saya nak kongsikan di sini, kita sedang memperkasakan lagi bagaimana dasar dan juga dari sudut perancangan itu kita perkasa agar ianya lebih lengkap, sistematik, teratur dan bervisi masa hadapan. Yang pertama, insya-Allah kita akan lancarkan Pelan Induk Wakaf Nasional. Ini merupakan sesuatu agenda besar negara. Pelan Induk Wakaf Nasional ini adalah untuk memberikan satu pelan hala tuju dan perancangan yang teliti, sistematik dan insya-Allah berimpak. InsyaAllah. Di mana kita akan menggariskan perkara-perkara yang perlu dilakukan sehingga 2030 supaya wakaf kita akan benar-benar dapat memberikan impak kepada negara. Dan visi Pelan Induk Wakaf Nasional ni adalah supaya wakaf menyumbang 10% daripada sektor kewangan sosial negara. Subhanallah. Tapi oleh kerana Pelan Induk Wakaf Nasional ni akan terpakai ke seluruh negara, kita ingin mendapatkan persetujuan daripada Majlis Agama Islam Negeri. Kita akan bawa mengikut proses seperti mana yang diperlukan secara tertibnya. Apa Pelan Induk Wakaf Nasional? Yang pertama adalah untuk transformasi, untuk islah institusi wakaf. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memperkasakan, ini penting, perundangan wakaf. Undang-undang wakaf pun kita perlu perkukuhkan. Mengapa mungkin Yang Berhormat Menteri? Sangat penting supaya undang-undang itu bukan menjadi halangan kekangan, tetapi menjadi suatu yang akan memudahkan dan facilitate keperluan untuk kita berwakaf, dan dalam masa yang sama kita dapat pastikan wakaf itu adalah telus dan juga dipelihara dari sudut undang-undang. Yang ketiganya, menambah sumber pendapatan dan pembiayaan wakaf. Yang ini sangat penting. Kerana kadang-kadang kita ada banyak tanah wakaf, tetapi kita kurang cash. Kita kurang kecairan untuk membangunkan tanah-tanah wakaf. Dan yang keempat, ini sangat penting, iaitu literasi, kesedaran dan pembudayaan wakaf. Itu yang pertama, Pelan Induk Wakaf Nasional. Yang kedua, cuba kita tengok belanjawan. Alhamdulillah, belanjawan negara kita luar biasa. Memasukkan elemen wakaf dalam belanjawan negara. Itu sesuatu yang saya rasa inilah sangat madani. Di mana kita memasukkan beberapa inisiatif untuk memperkukuhkan wakaf. Yang pertama, kita ada wakaf pendidikan. Kerajaan peruntukkan 30 juta untuk My Wakaf PTPTN. Alhamdulillah. Bukan itu saja. Pembangunan hartanah wakaf
sebanyak 300 juta ringgit di bawah Kuab Holdings dan juga 200 juta ringgit di bawah Uda Holdings. Ya. Dan ini merupakan satu inisiatif yang sangat-sangat baik untuk memperkukuhkan lagi sektor wakaf. Dan yang ketiga, inovasi wakaf. Ya, ini mungkin perlu satu bicara untuk menerangkan, iaitu tokenisasi wakaf. Itu istilah yang sangat jarang dia dengar. Tokenisasi. Ini adalah berkaitan dengan instrumen pasaran modal yang agak sophisticated, iaitu adanya sukuk wakaf dan kita akan tokenisasikan dia untuk menarik pelaburan tanah wakaf untuk membiayai sektor-sektor tertentu. Dan ada banyak lagi yang saya boleh kongsikan untuk memperkukuhkan lagi. Dan yang akhir sekali, mungkin saya nak kongsikan kepada sidang penonton adalah oleh kerana wakaf ini sememangnya di bawah negeri-negeri. Jadi apa yang perlu dilakukan untuk menyelaras dan memperkukuhkan lagi adalah dengan kerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, dengan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, JAKIM, Jauhar, Yayasan Wakaf Malaysia. Jadi kali ini kita akan bekerjasama. Termasuk juga dengan sektor korporat. Dengan sektor pendidikan. Agar agenda wakaf kita akan dapat kita perkukuhkan sebaiknya di negara kita. Itu mukadimah baru. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ini satu aspirasi yang kita katakan holistik saya kira sehingga kan pelannya sehingga 2030 subhanallah. Yang Bapak Menteri, kalau kita katakan tadi dalam ucapan yang Bapak Menteri sendiri pun berkenaan dengan wakaf ini sendiri dalam rancangan Malaysia ke-13 sendiri dimasukkan instrumen wakaf itu sendiri. Dan kalau kita lihat kalau sebelum ini 2008 tak silap saya mungkin Yayasan Wakaf Malaysia ditubuhkan. Kalau sebelum ini urusan wakaf itu adalah pada negeri-negeri masing-masing. Ia adalah lebih spesifik pada negeri-negeri dan dia berbeza, tidak bertumpu dan tidaklah secara persekutuan subhanallah. Dan apabila adanya wakaf itu sendiri, kita melihat kebaikan demi kebaikan diperolehi untuk negara dan bila ada bulan wakaf kebangsaan pula subhanallah dia menambah lonjakkan lagi kebaikan itu. Bagaimana wakaf itu sendiri dia boleh membantu kita katakan menyuntik instrumen pembangunan negara itu sendiri? Macam mana dia boleh membantu? Mungkin masyarakat perlu faham. Baik, sidang penonton dan rahmat Allah sekalian. Dalam sebuah negara ni ada 3 sektor utama. Sektor kerajaan, sektor swasta dan sektor ketiga. Sektor ketiga ini adalah sektor sukarela. Sektor wakaf, zakat dan sebagainya. Jadi ini yang kita nak perkasakan. Kita perkasakan sektor kerajaan, sektor swasta dan jangan lupa untuk perkasakan sektor ketiga ini. Dan sektor ketiga ini sebenarnya sangat-sangat memberikan sumbangan yang besar kepada pembangunan negara. Kerana apabila sektor ketiga ini lebih kepada melihat kepada pembangunan masyarakat. Masyarakat yang mandiri, masyarakat yang berdikari akan lebih mandiri dan akan mampu berfikir, mampu berkarya dengan lebih baik. Jadi ini yang kita cuba lakukan untuk memperkukuhkan masyarakat menerusi sektor wakaf yang bakal memandirikan rakyat kita. Jadi bagaimana apa yang kita lakukan? Alhamdulillah, daripada dalam RMK 9 sehinggalah RMK 13. Kerajaan telah memperuntukkan lebih 370 juta ringgit dengan membina pelbagai fasiliti. Ada yang kegunaan untuk rumah anak yatim. Ada juga hotel. Kita ada hotel wakaf di Taiping, di Melaka, di Terengganu, di Negeri Sembilan. Hotel wakaf. Kemudian kita ada projek pembinaan rumah kedai, projek perumahan, kemudian ada pusat rawatan dialisis, ada sekolah, kelengkapan dewan dan sebagainya. Dan ada juga projek-projek yang bernilai ratusan juta ringgit yang kita telah berjaya. Maknanya Malaysianya bukan kalang-kalang lah. Subhanallah. Kita ada projek yang kita boleh banggakan seperti perumahan wakaf Siti Aisyah di Pulau Pinang. Kemudian kita ada pembinaan Menara Imarah Bank Islam di Kuala Lumpur. Kita juga ada pembinaan Kompleks Islam Sarawak. Dan ini semua sebenarnya membantu rakyat, membantu masyarakat tanpa menggunakan sumber daripada pihak-pihak yang lain. Sumber wakaf. Dan yang menariknya, wakaf ni dia sampai kiamat. Betul. Ya, seperti saya sebut dalam ucapan perasmian tadi, iaitu apabila semuanya berwakaf, apabila kita berwakaf, sama ada wakaf tunai ataupun wakaf tanah, ataupun wakaf diri, wakaf suara, wakaf masa. Jadi sebenarnya ianya akan menjadi saham kita di akhirat. Jadi kita berbicara tentang pelaburan yang terbaik dalam kehidupan kita, pelaburan yang kekal dipanggil sedaqatin jariyatin, iaitu sedekah jariah yang mengalir pahala. Ini yang kita nak, Naufal. Subhanallah. Itu sepatutnya
masyarakat lebih cakna. Tetapi kalau kita lihat, bukan kita katakan masyarakat kita tidak mau memberi, tetapi masih kurang faham dan cakna berkenaan dengan istilah wakaf tu sendiri. Yang tahu wakaf tidak ngaji, ni kena wakaf kat sini, ni kena itu. Tetapi terhad bila kata wakaf, memang macam ucapan yang Bu Menteri tadi pun, pada tanah kubur, masjid. Saya sendiri pun saya katakan masih lagi berpegang kepada konservatif, wakaf tu masjid. Tanah masjid tu selagi orang solat. Sedangkan ada wakaf digital kalau TV Hijrah sendiri. Apa saja program-program Al-Quran dan hadis sentiasa dipaparkan. Yang mewakaf tu kan juga dapat. Maksudnya inovasi sendiri yang Bu Menteri sebutkan menyebabkan kita mendapat anugerah demi anugerah subhanallah. Bagaimana kita nak bagi masyarakat lebih faham dan sedar berkenaan kepentingan wakaf, Bu Menteri? Untuk memahamkan masyarakat ini, usaha itu perlu berterusan. Baik. Dia tidak boleh one off. Maknanya kita perlu berterusan, wa in qalla kata Rasulullah, walaupun sedikit kena berterusan. Baik. Jadi bulan wakaf kebangsaan ini salah satu daripada usaha untuk mengingatkan dan memberikan kefahaman, kesedaran kepada masyarakat tentang wakaf ini. Baik. Malahan kali ini kita lancarkan iklan khas yang dihasilkan oleh Finas dengan kerjasama Kementerian Komunikasi dan lain-lain dan Yayasan Wakaf Malaysia Jauhar. Iklan khas ni untuk memudahkan kefahaman, kesedaran masyarakat terhadap wakaf. Dia selalu kalau ceramah susah nak faham. Betul. Kan? Jadi kita berikan dalam bentuk short video, okey, iklan khas untuk terus faham. Jadi insya-Allah akan dapat membina kesedaran. Jadi sebenarnya kita ada banyak program tentang kesedaran wakaf ni. Pastinya. Dan akhirnya kita bukan hanya ingin mencipta kesedaran. Tetapi kita nak terjemahkan kesedaran itu kepada budaya. Ianya menjadi budaya wakaf. Kau berwakaf? Dah. Nafa dah wakaf? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita nak jadikan dia budaya. Semua orang boleh berwakaf sekarang ni. Tak perlu ada tanah. Kadang kata aku ada tak kaya RM1 lagi. pun boleh wakaf. RM1. Kita ada wakaf digital, iaitu wakaf tunai. Jadi kita dah boleh guna yang tadi kita lancarkan tadi, aplikasi Go Wakaf itu. Kita boleh wakaf sehingga RM1 pun. Maknanya semua orang boleh berwakaf. Jadi hari ini, tuan-tuan sidang penonton dan rahmat Allah sekalian, saya nak nyah kesedaran kan. Maknanya kita nak beritahu bahawa semua orang boleh berwakaf. Tak perlu tunggu kaya. Tak perlu tunggu kaya. Insya-Allah apabila kita berwakaf, sedaqatin jariyah, mengalir pahala. Apa kita buat? Yang pertama kita lakukan literasi lah. Program-program kesedaran, kempen di institusi pendidikan, khutbah pun kita buat. Khutbah wakaf dan sebagainya. Termasuk juga kita laksanakan penerbitan lah. Sebentar tadi saya sebut juga, iaitu garis panduan pungutan dana wakaf Al-Quran. Jadi ini pun kita lakukan penerbitan. Kita perkasakan juga wakaf tunai. Sebab kebanyakannya yang difahami oleh masyarakat adalah wakaf yang berbentuk real asset. Tanah. Aku tak boleh nak berwakaf lah sebab tak ada tanah. Yang tanah berbentuk aku tak pegun cukup. itu sendiri. Tidak betul. Jadi kita nak beritahu kepada sidang penonton dan rahmat Allah sekalian, sebenarnya ada banyak bentuk wakaf. Kalau kita ada royalty, kita boleh wakaf. Kalau kita ada, boleh. Kalau kita ada kereta, kita boleh wakaf. Kalau kita ada wang, kita boleh wakaf. Jadi saya nak galakkan kepada semua, apa kata kalau kita buat potongan gaji untuk berwakaf, kan? Sedekah-sedekah, tapi berwakaf ni dia punya harta tu dia akan kekal dan pahalanya akan kekal sampai bila-bila. Selain daripada itu, untuk ini jugalah, saya rasa ada isu-isu jugalah untuk meyakinkan masyarakat berwakaf ni. Ada isu dari sudut keyakinan masyarakat lah. Jadi ini yang kita lakukan hari ini, bahawa Yayasan Wakaf Malaysia, Jauhar dan juga Majlis Agama Islam Negeri-Negeri menyediakan platform yang telus, yang transparent supaya masyarakat yakin bahawa bila mereka berwakaf, insya-Allah akan wakaf itu tidak akan disalahgunakan. Ianya akan digunakan sebaiknya untuk membuktikan bahawa wakaf itu buktinya saya cerita tadi. Ada hotelnya, ada pertaniannya, ada dialisisnya, ada menara imarahnya, ada projek perumahannya. Dan yang paling penting juga adalah kita perlu menyediakan laporan-laporan berkala lah untuk keyakinan masyarakat. Dan insya-Allah ini semuanya dilakukan oleh Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, Jauhar dan semuanya. Dan terakhir sekali, mungkin ini yang paling penting, iaitu untuk memudahkan orang berwakaf. Itu penting. Kadang-kadang nak pergi jabatan agama pula nak berwakaf, menyusahkan orang. Kaki sakit tak nak wakaf. Betul. Jadi kepada sidang penonton dan rahmat Allah sekalian, sekarang ini boleh berwakaf di mana-mana. Berwakaf di hujung jari. Ada telefon bimbit,
pergi apps, Ya. Go Wakaf, teruslah berwakaf. Bangun subuh, kita solat subuh, lepas kita bersahur, kan? Sedekah subuh. Ya. Kita kali ini wakaf subuh. Jadi kita berwakaf. Jadi kepada sidang penonton, insya-Allah saya nak beritahu bahawa projek-projek ada banyak yang ingin kita bangunkan. Ya, dan pastinya. semuanya adalah untuk rakyat. Pastinya. Jadi kepada semua, gunakanlah digital platform ini untuk kita memperiat dan ajaklah anak-anak kita, ayah-ayah kita, atuk-atuk kita, jiran-jiran kita untuk berwakaf supaya kita dapat melahirkan satu masyarakat yang suka berwakaf. InsyaAllah, subhanallah. Itu semua kita katakan sembang santai itu benar-benar kita tahu sendiri daripada Yang Berhormat Menteri Senator Dr. Zulkifli Haslan, isi hati beliau sendiri, subhanallah. Bagaimana sangat penting sebenarnya ini adalah satu instrumen pembangunan negara, subhanallah, para penonton sekalian. Kalau saya teringat Yang Berhormat Menteri kisah bagaimana umat Islam telah menakluk kota Khaybar, kota Yahudi Khaybar. Nabi SAW kata kepada Umar, ada satu pohon ini yang memang orang berebut nak dia. Nabi kata tahan dia. Habsul asal, tahankan pokok itu, kemudian tasbilun al-thamarah. Kemudian manfaat itu diberi, wakafkan kepada semua, dan sehingga subhanallah benar-benar dapat memberi manfaat kepada seluruh penduduk dan sekitar, subhanallah. Dan patutnya itu kita lakukan para penonton sekalian dengan wakaf itu sendiri daripada ummah kepada ummah. Ia adalah satu legasi kita katakan Yang Berhormat Menteri. Subhanallah, moga-moga manfaat itu sendiri akan terus kekal sampai bila-bila, insya-Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih yang banyak kepada Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hasan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, insya-Allah. Dan para penonton sekalian, kita nak berhenti berehat seketika, terus dia bersama kami di Assalamualaikum. Terima kasih.